Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, so hari ini saya nak menunjukkan cara-cara anda menambahkan baki balance daripada tokenfollowermy.com ini untuk anda membuat pembelian di dalam tokenfollowermy.com ini. So hari ini saya nak menunjukkan cara-cara untuk anda add fund ke dalam tokenfollowermy.com. Okay, so basically bila anda dah login, anda akan jumpa front page ataupun muka depan sekali lepas bila anda login. So dekat sini dia akan tunjuk add fund baki yang ni baki balance anda. So ini total order yang telah dibuat di dalam website token follower ni, jumlah spending ataupun berapa dah awak spend dalam tokenfollower.my, and then ini adalah membership level. So silakan. Yang membership level ni contoh kalau awak baru nanti akan tulis new member. Kalau contoh dah spend bawah 1000 bronze. Okay, silver member 1000 ke 1099. Silver member, gold member 2000, 2099. So dekat sini bila awak nak tengok, awak boleh tengok lah dah berapa lama. Dah berapa amount awak spend. So awak dah dekat level mana. Okay, so hari ini saya akan tunjuk anda macam mana anda nak buat penambah baki balance anda apabila anda nak buat order ni memang kena ada balance. So pertama sekali anda boleh tengok dekat bahagian tepi ni dia ada perkataan add fund. Kalau nak senang juga dekat bahagian sini pun boleh tekan. Okay, so dekat sini pun boleh tekan. Sudah akan keluar paparan macam ini. Okay, so dekat paparan seperti ini dia akan tunjukkan lah. Kalau contoh awak dah pernah add fund kan, dah ada duit dekat sini, which mean dah pernah tambah balance, dia akan tunjuklah kat sini payment berapa awak dah buat dan sebagainya. Okay, so saya buat tunjuk contoh cara-cara yang anda tunjuk untuk gunakan kaedah add fund. So kaedah add fund ni, tambah balance ni, basically kita menggunakan automatic payment gateway, which mean kita ada 1, 2, 3, 4, 5 payment gateway. Kita ada Pay, Pay, Bill-Place, Few dan Razorpay. Okay, so kelima-lima ni, 1, 2, 3, 4, 5 ni, semua guna automatic gateway. Di mana bila awak dah buat successful payment tu, dia akan auto masuklah. Which mean balance akan auto bertambah. So kita ada Pay biasa, Pay, Bill-Place, Few, Razor. So kelima-lima ni semua online banking ada. Okay, so saya akan tunjukkan satu-satu. Okay, untuk Pay, okay, Pay dia ada, tak silap saya, dia ada FPX dan FPX saja. Okay, ni saya tunjuk contoh lah. Contoh saya masukkan RM10. Okay, saya masukkan RM10. Okay. So dia akan loading sikit. Dah dalam 5 second, 8 second sebab untuk Pay ni dia lama sikit bahagian processing tu. So dia akan keluar paparan seperti sebentar lagi saya akan tunjuk. So paparan dia akan keluar macam ini. Okay, so betul lah. Bahagian Pay kita ada personal banking saja. So FPX lah. Which mean dekat sini. Then online banking yang anda ada, and then bila dah tu, okay, boleh terus tekan agree. Amount sini contoh awak dah keluarkan. Dekat sini dia dah masukkan amount kan. So bila nak buat pembayaran tu dia auto ikut berapa amount yang diletakkan dekat sini. Alhamdulillah. Sorry. So kalau RM10 dia akan keluar amount RM10. So begitulah konsep untuk Toik Pay. So Toik Pay ni dia ada online banking sahaja, dia tak ada e-wallet dan sebagainya. Okay, untuk tak apa, kita proceed kepada Toik Pay dulu. Okay, kita akan direct ini amount yang anda isi sebentar tadi. So dekat sini awak boleh pilih lah bank apa yang anda nak guna, and tekan agree and terus boleh proceed. Okay, so itu untuk Toik Pay. So sekarang ni